datang ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Gombak Barat untuk saingan kedua Round of 16, pusingan 16 terbaik Terengganu dan juga UM Damansara selepas mereka bertemu di peluang pertama tempoh hari dengan kemenangan 2-0 yang dilangkah oleh Sang Penyu. Dan pertemuan kali pertama dalam sejarah itu menyaksikan tentangan yang cukup sengit diberikan oleh pasukan yang berbekalan di saingan Liga A1 Amatur ini. Belakang masih lagi dalam permainan sebenarnya. Safwan berjaya lepas, kini peluang untuk Safwan Mazlan. Satu percubaan terus yang dilakukan oleh pertahanan kiri Terengganu ini. Terus menunjukkan respon memohon maaf kepada Syarvani Mabashaif kerana ada pilihan untuknya juga melakukan tolakan, namun tindakan yang cukup ofensif yang dilakukan oleh Safwan Mazlan sebentar tadi. Kareka jaya untuk membebaskan Akhia Rashid di sebelah kiri. Akhia mencari ruang untuk dirinya antara Perak Akhia, dan kini peluang yang dimiliki oleh Syarvani Mabashaif. Punca daripada larian dari Akhia Rashid di sebelah kiri. Ambil sedikit masa untuk melakukan hantaran semula kepada Mabashaif. Kareka mainan 1-2 kali ini lepas Syarvani Mabashaif dengan hantaran, dan akhirnya hantaran tersebut berjaya disudahkan oleh Engku Syakir. Permainan yang cukup sabar daripada pemain-pemain Terengganu. Bagaimana mereka perlu untuk melepasi lapisan demi lapisan pertahanan yang diletakkan oleh pemain-pemain UM Damansara. Dan akhirnya Engku Syakir yang berjaya mengukir namanya selaku penjaring. Bermula daripada gerakan licik daripada Syarvani Mabashaif di sebelah kiri. Hantaran 1-2 di antara beliau dan juga Kareka, dan hantaran ini cukup tepat. Hanya tinggal untuk meletakkan saja. Jadi siapa di situ menyambut. Tandukan yang dilakukan oleh Safwan. Kini Kareka berjaya untuk merampas kembali. Kareka dengan hantaran dan Engku Syakir dengan satu lagi tampanan yang cukup sempurna di situ. Yang perlu diberikan kepada Kareka yang berjaya untuk melakukan rampasan itu. Dan bagaimana ketepatan hantaran yang menjumpai Engku Syakir dengan satu tampanan yang bijak. Bagas Hakimi untuk Tango Michael. Percubaan dilepaskan. Tiada masalah untuk Radia Azli. Tekanan yang berhasil untuk Terengganu. Akhia terus membawa bola, memecut hantaran untuk Kareka. Disudahkan kali ini dengan cemerlang. Jaringan kedua peribadinya pada musim ini dalam saingan Piala Malaysia. Kesilapan yang membawa pada untuk UM Damansara United apabila mereka dilihat agak tenang di situ untuk keluar daripada kawasan dengan hantaran pendek, namun apabila tekanan tinggi diberikan, masalah yang tiba dengan hantaran yang tidak tepat. Dan Akhia Rashid gerak dengan cukup bebas sebelum satu cutback yang dilakukannya. Lepas daripada Mabashaif, Syarvani Mabashaif untuk Kareka. Satu percubaan dilepaskan. Kenai tiang. Rempatan deras daripada Kareka. Kini Engku Syakir, satu rempatan dilepaskan.
Itu adalah cara yang cukup sempurna untuk anda meraihkan jaringan hat-trick. Ada jawapan daripada penjaga UM Damansara ini, berpunca daripada pintasan yang dapat dilakukan, dan Gus Syakir sempat untuk melihat kedudukan Haziq Mukris yang sedikit ke depan, dan satu peluru yang dilepaskan tepat ke sasaran. Silapan hantaran di situ Kimi Azim dengan hantaran untuk Akia Rashid, satu acahan, rempatan daripada Akia berjaya ditepis oleh Haziq Mukris yang bertindak cemerlang kali ini. Vargas untuk Akil Hakimi, tak lepas hantarannya, undang bahaya untuk UM Damansara dengan serangan balas. Kareka ada ruang untuknya dan beliau menyempurnakan ruang yang begitu besar untuk jaringan kedua peribadinya malam ini. Gol daripada Kareka pada malam ini. Lihat kepada serangan balas hasil kesilapan hantaran, dan Kareka mempunyai banyak pilihan sebenarnya untuk melakukan hantaran di sebelah kiri maupun kanan atau rempatan dilepaskan, dan beliau membuat keputusan untuk rempatan lirik. Untuk menyelamatkan. Tamat aksi di separuh masa yang kedua tanpa sebarang masa tambahan yang diberikan untuk Terengganu mara ke suku akhir. Tamat aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Gombak, Terengganu 5, UM Damansara 0.